Ayah, janganlah sembelih lembu adik. Janganlah sembelih lembu adik. Tak bolehlah macam ni, Dek. Orang dah lama tunggu tu. Ayah kan ada lembu. Sembelihlah lembu ayah. Janganlah sembelih lembu kesayangan adik. Lembu ayah tak boleh, tak cukup umur lagi. Tu yang kena korban lembu adik tu. Lembu kawan ayah kan banyak. Suruhlah kawan ayah sembelih lembu dia. Adik tahu tak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia sanggup korbankan anaknya Nabi Ismail demi menunaikan nazarnya dan mentaati perintah Allah. Tapi ayah sembelihlah lembu orang lain ya. Bagilah lembu adik hidup happy ending tahun ni. Macam ni, Dek. Adik nak tak pahala? Nak. Adik nak masuk syurga tak? Nak. Adik nak tolong orang miskin tak? Nak. Kalau adik nak semua tu, adik kena korbankan lembu adik tu. Oh, kalau adik bagi ayah sembelih lembu kesayangan adik ni, adik dapat semua tu ke? Adik dapatlah. Adik dapat pahala, abang dapat pahala, ayah dapat pahala. Orang yang ambil bahagian atas seekor lembu tu, semua dapat pahala. Kalau macam tu, adik relalah lembu adik dijadikan korban untuk tahun ni. Ayah pergilah ambil lembu adik kat sana tu, adik redha. Macam itulah anak ayah. Jom kita pergi ambil lembu Jom. Allahu Akbar.